Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan Tuhan masih izinkan kita untuk hidup dan menghirup udara di atas muka bumi ini. Dengan hidup itulah yang terbaik untuk kita. Dan seandainya hari ini kita telah pun dimatikan, maka mati itu jugalah yang terbaik untuk kita. Kita hanya boleh diberi pilihan di antara dua. Andai kata hidup, hiduplah yang terbaik untuk kita. Andai kata Tuhan telah matikan kita pada hari ini, maka mati itulah yang terbaik untuk kita. Sebab tidak ada yang buruk dalam takdir yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Baik, hari ini kita akan sambung sedikit. Saya rasa ni satu topik yang paling penting. Topik yang panjang, topik yang perlu dikhususkan. Sebab daripada awal-awal saya buat video yang viral itu hari, kita faham hubungan sejenis memang semakin parah menyerang masyarakat kita. Dan video ini dibuat sebagai membayar hutang saya kepada tuan-tuan. Daripada awal kita sudah tahu yang HIV ni di awal tahun 90-an, pertengahan tahun 90-an memang merebak di kalangan penagih dadah jenis suntikan. Kemudian dia beralih pula pada tahun 2005-2006, pesakit-pesakit HIV memang terdiri daripada golongan pengamal seks songsang. Jadi video saya hari ini, saya menyediakan sedikit nota. Tidak pernah dalam hidup saya, selama saya memberi ceramah, selama saya memberi talk di mana-mana, di institusi pengajian tinggi, di sekolah, di pusat tahfiz, tak pernah saya tulis, tak pernah saya bawa memo. Tapi untuk kali ini, sebab saya rasa ini isu yang sangat sensitif, isu yang sangat berat untuk tuan-tuan hadam, saya berharap Tuhan memberikan saya kelancaran untuk bercakap, seterusnya juga memberi pemahaman kepada tuan-tuan untuk mendengar, insya-Allah. Macam saya sebut di awal video tadi, jangkitan HIV terbaru dasawarsa ini memang dijuarai oleh hubungan seks sejenis. Persoalan yang lagi penting kita perlu jawab, bagaimana kita nak menghalang daripada ini terus terjadi. Sebab sebelum ni kita asyik salahkan pihak lain. Sana salah, sini salah. Tanpa sekali pun kita letak kesalahan tersebut kepada kita dan kita mengambil tanggungjawab tersebut untuk mengubahnya. Okey, hari ini saya akan fokuskan berkaitan dengan sebab utama kenapa lelaki suka sesama lelaki, kenapa lelaki lakukan hubungan seks sejenis dengan lelaki. Sebab utamanya adalah disebabkan sexual grooming, penyantunan seksual. Daripada sexual grooming ni, anak-anak yang telah pun terdedah, maka dia pada akhirnya akan diliwat. Daripada diliwat inilah dia akan tahu nikmat G-spot tersebut. Diorang tahu nikmat G-spot tersebut selepas diliwat. Bukan sebab diorang tengok video saya. Tuan-tuan marah kepada saya bila saya berkongsi tentang G-spot lelaki yang berada di dalam lubang anus. Bukan disebabkan video saya. Perkara ini telah pun berakar umbi. Perkara ini telah pun menjadi barah dalam masyarakat kita. Baik, kita sedia maklum bahawa sexual grooming ini terbahagi kepada dua. Pertama, secara fizikal dan kedua, secara maya. Untuk mengelakkan sexual grooming secara fizikal, cara yang pertama, peranan ini perlu dimainkan oleh ibu bapa. Macam mana? Ajar sentuhan selamat kepada anak-anak kita. Tunjukkan dia kawasan mana yang boleh disentuh, kawasan mana yang tidak boleh disentuh, kawasan mana yang boleh ditunjuk, kawasan mana yang tidak boleh ditunjuk. Seandainya mereka itu diganggu, maka pada siapa mereka patut mengadu? Di sekolah kepada guru-guru, di rumah kepada ibu bapa dan penjaga. Selain daripada itu juga, mengikut Dr. Izwan di unit pembangunan keluarga di JAKIM, beliau mengesyorkan, beliau menhadkan umur. Kata beliau, sebelum masuk umur 16 tahun, tidak seharusnya anak-anak ini dihantar ke asrama. Anak-anak saya, anak-anak tuan-tuan, mereka begitu naif. Mereka belum ada jati diri yang sebenar. Tak seharusnya kita hantar mereka ke asrama jikalau tidak ada keperluan yang mendesak. Sebab kita tahu, sexual grooming memang berlaku secara fizikal dan kebanyakannya berlaku di asrama. Baik di sekolah, baik di tahfiz, baik di pusat pemulihan akhlak. Memang di situ lubuk berlakunya sexual grooming. Kita perlu akui itu. Mungkin kedengaran sedikit sinis. Ada ibu yang menghantar anaknya untuk mengaji Quran di sebuah pusat tahfiz yang terkemuka di Malaysia. Dia menghantar anak dia seawal 8 tahun dengan harapan ketika umur anaknya mencecah 10 tahun, anak dia boleh menjadi hafiz Quran. Dia mengambil sejarah daripada Imam Syafi'i.
Katanya Imam Syafi'i menghafal Quran pada usia 10 tahun. Jadi dia hantar anak dia ke pusat tahfiz tersebut di usia 8 tahun. Tapi ibu ini lupa yang Imam Syafi'i menghafal Quran di usia 10 tahun tu, yang mengajar Imam Syafi'i membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran adalah ibunya sendiri. Tidak seharusnya kita menswastakan pendidikan anak kita kepada pihak ketiga. Baik, itu sexual grooming secara fizikal. Dan cara yang kedua yang banyak berlaku sekarang, sexual grooming secara maya, secara online, secara atas talian. Bagaimana ia berlaku? Sekarang banyak aplikasi-aplikasi dan permainan video yang senang untuk pemangsa mencari mangsa dia. Sebagai contoh, game-game seperti Roblox. Saya tak tahu saya boleh sebut ataupun tidak. Saya risau saya disaman ataupun dikenakan tindakan undang-undang. Tapi tak mengapa. Ini untuk kepentingan anak bangsa saya. Ini untuk kepentingan anak-anak saya juga. Game tersebut bukan setakat anak-anak kita boleh bermain video game, tetapi di situ juga anak kita boleh bersosial dengan rakan-rakan dia dan juga orang luar di seluruh Malaysia. Di situlah pemangsa menunggu dan mencari mangsanya. Diorang akan bagi gift, diorang akan bagi apa-apa coin untuk anak-anak ni tertarik. Lama-kelamaan bonding, sistem kepercayaan daripada pemangsa tu kepada anak kita yang nak dijadikan mangsa terbina. Dan jangan terkejut, anak-anak ini ketika ibu bapa mereka tiada di rumah, mereka menghantar location rumah mereka untuk pemangsa tadi pergi dan mengambil kesempatan kepada anak-anak kita. Jadi, sesuai dengan saranan kerajaan yang menhadkan penggunaan media sosial kepada anak-anak di bawah 16 tahun. Saya sangat setuju dengan kenyataan tersebut dan peranan kita sebagai ibu bapa perlu untuk mengaplikasikan, perlu untuk implementkan saranan tersebut kepada anak-anak kita. Susah, sangat susah. Kalau sekarang kita pergi ke kedai makan, kita tengok anak-anak kita sentiasa leka dengan phone dan juga tablet mereka. Sedikit saya nak sentuh tentang buku yang mungkin 2 ataupun 3 kali saya sudah habis baca. Di dalam buku ni, penulis dia menggariskan mengapa anak-anak yang lahir selepas tahun 2010-2012 mengalami masalah mental dan depresi yang teruk. Punca dia ada beberapa. Di antaranya adalah terlampau anak-anak kita ni terikat dan terbelenggu dengan gadget. Tambahan pula, gadget yang ditambah dengan teknologi internet yang berkelajuan tinggi. Jadi, kata buku ni, anak-anak yang lahir selepas daripada 2010 mengalami perubahan, mengalami transisi daripada play-based childhood kepada screen-based childhood. Jadi, kita perlu hentikan itu. Kita perlu pastikan anak-anak kita aktif bermain di luar. Sama ada teman kita brisk walk, sama ada teman kita berjogging, bermain basikal, bermain lumpur, bermain bola. Tidak mengapa, asalkan aktiviti yang melibatkan mereka bermain di luar. Ianya cukup selamat dan juga jauh daripada sexual grooming yang berasaskan alam maya. Kalau saya nak petik sedikit lagi sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika di Mekah, baginda dipindahkan untuk dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad. Mekah ke perkampungan Bani Sa'ad mengambil masa 100 km. Kenapa? Di Mekah yang sudah menjadi hub ekonomi, bahasanya sudah tidak tulen bahasa Arab, udaranya sudah kurang bersih, sistem saliran dan sanitasinya kurang bersih, banyak penyakit-penyakit yang melata. Jadi untuk anak-anak ni membesar dengan suasana yang sihat, maka orang-orang Arab menghantar anak-anak mereka ke perkampungan Badui, jauh daripada ibu kota. Di sana bahasa Arabnya lebih tulen, di sana udaranya lebih bersih, dan di sana yang paling pentingnya, anak-anak ini akan tumbuh dekat dengan alam. Ini adalah faktor penting untuk memastikan anak itu tumbuh berdiri dan mendiri dengan sihat secara fizikal dan juga mental. Ini kita perlu terapkan kepada anak-anak kita. Lagi sekali, susah. Ia sangat susah. Zaman mencabar dengan ekonomi yang begitu gawat. Tapi percayalah, inilah sedikit perjuangan yang kita boleh buat untuk anak-anak kita. Untuk mengelakkan anak-anak kita daripada terjebak dengan sexual grooming dan menjerumuskan mereka
ke dalam seks songsang suka sesama sejenis. Daripada awal video sampai ke sekarang, videonya berkisahkan dan berlandaskan supaya jangan anak-anak kita kena sexual grooming. Ini adalah video pencegahan. Ini adalah metod yang paling utama dalam mencegah HIV. Kita ada abstinence, jangan buat. Kita ada steer, be faithful. Kita ada C, kondom. Kita ada drug, kita ada PrEP, macam-macam. Cara yang macam-macam tu saya tak nak complicated kan, saya tak nak rumitkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang menonton. Saya cuma boleh bagi tahu dengan video seringkas ini, dengan masa seterhad ini. Kalau tuan-tuan ada masa, tonton balik video ni 2-3 kali. Inilah sedikit daripada jasa kita. Inilah sedikit daripada usaha kita bagi membendung gejala MSM, gejala gay yang semakin memarah dalam masyarakat kita. Ingatlah anak-anak kita. Ingatlah anak bangsa kita, ingatlah sesama Muslim, ingatlah sesama manusia. Dan inilah sedikit daripada perjuangan dan jihad kita untuk mereka. Saya tahu topik ni topik berat. Saya tahu topik ni topik yang melelahkan. Sebab sebelum ni kita asyik salahkan orang lain. Salah pemangsa, salah sekolah, salah peliwat, semua kita salahkan orang lain tanpa sekali pun kita salahkan diri kita. Hari ni, saya turun ke sini. Saya buat video supaya kita mengambil tanggungjawab bersama. Dan untuk sebarang persoalan, boleh kemukakan di ruangan komen atau juga boleh DM saya secara personal. Terima kasih.